Kegiatan memproses sisa elektronik atau e-waste secara haram di Selangor akhirnya berjaya dibongkar pihak berkuasa selepas dua premis diserbu dalam satu operasi khas dikenali sebagai Op Hazard. Operasi yang dijalankan oleh Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman itu dilaksanakan secara serentak pada Khamis melibatkan sebuah stor dan sebuah premis pemprosesan e-waste di sekitar Kuala Langat dan Sepang. Menurut Komander Wildlife Crime Bureau dan Perisikan Siasatan Khas Bukit Aman, Muhammad Zaki Ashar, serbuan dilakukan hasil risikan bersama Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Langat serta Jabatan Alam Sekitar Sepang selepas pihak berkuasa dipercayai mengesan aktiviti pemprosesan sisa elektronik tanpa kelulusan sah. Hasil operasi tersebut, seramai 25 warga asing berjaya ditahan membabitkan 24 lelaki dan seorang wanita berusia antara 19 hingga 50 tahun bagi membantu siasatan lanjut. Dalam serbuan itu juga, polis menemui dan merampas pelbagai peralatan yang dipercayai digunakan untuk memproses sisa elektronik secara haram. Antaranya termasuk lebih 347,000 kilogram e-waste yang telah dileraikan, 5 unit kompresor, sistem pengumpul habuk, tong gas, mesin kitar semula air, 2 unit ketuhar serta cerobong asap. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan mencecah RM1,256 juta. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 18 dan Seksyen 19 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 serta Seksyen 38 1A Akta Sama kerana dipercayai menjalankan aktiviti pelupusan dan pemprosesan buangan terjadual tanpa kebenaran. Pihak berkuasa. Selain tindakan polis, Majlis Perbandaran Kuala Langat turut mengeluarkan kompaun sebanyak RM1,000 serta notis pemberhentian operasi perniagaan terhadap premis yang terlibat. Mengulas lanjut, Muhammad Zaki berkata, sejak 1 Januari 2026 hingga sekarang, sebanyak 158 serbuan telah dijalankan di seluruh negara melibatkan pelbagai kegiatan jenayah termasuk penyeludupan barang tidak berkastam, ketirisan barang kawalan, penjualan senjata tiruan, penyeludupan hidupan liar dan juga operasi e-waste haram. Sepanjang tempoh itu, seramai 335 individu berjaya ditahan hasil tindakan penguatkuasaan yang dijalankan pihak berkuasa. Untuk makluman, aktiviti pemprosesan e-waste secara haram boleh mendatangkan risiko pencemaran serius kepada alam sekitar kerana bahan elektronik mengandungi logam berat dan bahan toksik seperti merkuri, plumbum serta kadmium yang boleh mencemarkan udara, tanah dan sumber air jika tidak dikendalikan mengikut prosedur keselamatan. Malaysia sebelum ini juga pernah menjadi tumpuan sindiket pemprosesan e-waste haram kerana permintaan tinggi terhadap logam berharga yang boleh diekstrak daripada komponen elektronik terpakai seperti tembaga dan emas. Orang ramai turut digalakkan untuk terus menyalurkan maklumat kepada pihak polis sekiranya mengesyaki sebarang aktiviti jenayah atau pencemaran alam sekitar berlaku di kawasan mereka. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video seterusnya.